WhatsApp dia mesti. Dia jaga nama baik Universiti Melayu. Boleh kan? Wah. Intan Zarin. Alhamdulillah. Saya insyaAllah jadi doktor ni. Semua parent dah balik dah. Mana musuh? Yeah, this is our priority. You guys will enjoy. Selamat datang ke Universiti Melaya. Saya pasti kalian semua akan enjoy di Universiti Melaya. Belajar juga, tapi yang penting kita gembirakan diri dan selepas itu kita boleh belajar. Selamat datang ke Universiti Melaya. Saya rasa nervous tapi rasa macam excited juga. Jangan rindu saya. At first, masa sampai saya nervous tapi excited juga. Tapi paling penting sekali, saya terlupa apa yang saya tengah fikir apa yang saya terlupa kat rumah. Bilik saya tengok-tengok kan. Tapi itu sahaja. Waktu first saya sampai tu, saya macam nervous sebab ramai sangat orang yang nak masuk UM ni. Saya takut dengan pressure dia, tapi saya rasa journey kat sini akan best lah. Jangan rindu saya, nanti saya pun rindu orang, saya tak boleh fokus belajar. Itu je. Okey. Sambung kita! Sambung kita! Berapa ramai ni yang pertama first batch eh? Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Lepas 1 tahun, you will be puas. Very happy and nervous. Most importantly, to take care of yourself. Okay, buat sampai. Asal mana? Jangan risau apa nama dekat UM ni juga. Hai, ni hao. Pak Semang mana Pak Semang? Semang Nata Panjang. Putri. Boleh.